Hai, akak jual chicken roll ataupun ramai orang kenal Cikuro. Cikuro tu ayam yang dalamnya kita letak filling. Macam-macam filling ada. Boleh? Jom. Ayam macam mana? Dah di-coating ke macam mana? Ayam tu dah siap coating, ayam pisah yang kita orang dah bentukkan. Lepas tu kita orang kukus dan kita orang coating dengan breadcrumb. Nak masak tu lebih kurang dalam 7 minit ataupun 8 minit. Sebab ayam tu dah masak. Sebab kalau kita sekejap sangat, nanti coating tu pula dia tak crunchy. Kita ada few jenis sauce. Kita ada garlic cheese, kita ada cheese sauce dan kita ada mentai sauce, kita ada spicy mayo. Siapa suka pedas, kena cuba spicy mayo kita. Macam ni dah golden brown, so bila kita pegang dia solid. Dia tak ada macam ni. Okay, ni first kita punya garlic cream cheese. Kita akan piping penuh lah. Dia punya tom yum tadi lah. Yang masam-masam tu. Coating macam tu je lah. Betul, coating macam tu. Cream tu akan keluar dekat bawah. So dah memang ada dekat bawah. Alright. Dah siap. Okay. 1.14 ni nyanyi Wak. Kita buka dekat Bazar Wangsa Maju daripada pukul 7 petang sampai pukul 3 pagi. So kalau malam-malam lapar, boleh je datang sini. InsyaAllah ada.